Kenapa comok-comok saya ni? Okay, kamera. Audio. Balkis, are you ready? And action. Kenapa kau tinggalkan aku? Aku tak boleh hidup tanpa kau. Cut! Masya Allah. Inilah lakonan tahap Oscar. Awak okey ke Balkis? Betul? Awak bawa ni macam betul-betul kena tinggal. Kenapa awak sedih sangat ni? Tak apalah. Nantilah saya cerita. Sekarang saya penat. Saya nak pergi Estika Medispa dulu. Nak tenangkan kulit, nak buat facial. Saya dah penat dah dengan makeup tebal hari-hari. Semalam saya tak boleh tidur. Saya cuba teka, kenapa awak menangis macam tu sekali? Aku pun. Aku ingat ke kau ada cerita cinta lama? Kita ingat kisah Fahid masa zaman dulu tu. Kita orang semua ni nak tahu kenapa Balkis sedih sangat semalam tu. Tolong cerita satu-satu. Sebenarnya saya sedih sebab saya tercalar kereta pengarah. Itu siapa? Kereta tu baru keluar daripada showroom. Tak apa. Nanti saya boleh pergi hantar polis. Everything is fine. Tak apalah Kish. Rim tu kita boleh baiki kan. Sama jugalah kalau kita ada masalah kulit wajah, jerawat ke, jeragat ke, kita boleh hantar ke Estika Medispa untuk repair baiki. Kita tengoklah macam mana je. Akish hantar Rim tu kat kedai, kita tengok macam mana. Okey. Tapi untuk payment job kali ni kita potong 50% ya.